Kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana ketua pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara cara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Sembrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Sembrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara cara borong, main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R tanpa tanggungjawab, main sentimen. Sebab ini Cina, dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama, 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis pas. Pas ikhtisas, pas pelajar, pas jangka panjang, segala macam pas yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuatkuasakan hari ini ketika saya mengembang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta. Assalamualaikum semua rakyat Malaysia. Aku lately ni terfikir tau. Aku pun tak tahu kat mana silapnya. Sehingga kan politik zaman sekarang ni, kalau kita tengok, penuh dengan politik fitnah. Adakah fitnah ini boleh membawa kebahagiaan di masa depan? Atau fitnah yang dibuat ini, direka ini, boleh memastikan, menjaminkan kejayaan dan kemenangan kamu di masa depan? Aku tak nampak jalan itu boleh membawa kemenangan, tapi sebaliknya membawa kepada kebinasaan umat Islam dan juga rakyat Malaysia. Sebab tu aku rasa memang tak patutlah fitnah ini dimainkan secara berleluasa, secara seronok, seolah-olah macam satu kebanggaan bila melakukannya. Nampak? Daripada tadi aku tunjuk gambar ni kan? Ini pun salah satu fitnah yang timbul balik. Padahal satu ketika dulu, perkara ini telah dijawab oleh pemimpin mereka sendiri. Menafikan perkara ini. Tidak ada berlaku di dalam Malaysia. Kan? Tapi hari ini timbul semula. Dan mula memfitnah pula kepada Menteri KDN, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ini satu perkara yang sangat memalukan orang Islam sebab yang mereka cerita ini, yang melontarkan fitnah ini adalah orang Islam juga terhadap sesama Islam. Jadi kat mana politik bersih kamu sebenarnya ni? Cuba kamu bawakan contoh-contoh ataupun kebanggaan-kebanggaan kamu yang timbul dari kejayaan-kejayaan pemimpin kamu. Bukan dengan membuat poster fitnah ni dan sebagainya yang boleh memburukkan bukan hanya nama parti, tapi nama Melayu Islam itu sendiri. Nampak ni? Siap buat poster lagi. Kan? Sekarang diorang dah mula mainkan balik memfitnah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kononnya memberi kewarganegaraan, meluluskan kewarganegaraan baru terhadap orang-orang daripada China. Ini satu fitnah yang berat dan sangat-sangat memalukan. Kan? Siap buat poster dan sebagainya. Cuba meyakinkan perkara yang terlarang ini untuk diwar-warkan. Jadi bagi aku, kalau betul perkara ini berlaku, kamu tak perlu buat poster yang merapu ni. Sebaliknya kamu perlu tunjukkan bukti, fakta yang menunjukkan bahawa kelulusan itu wujud. Itu yang rakyat nak tengok, itu yang rakyat perlukan, bukan dengan poster fitnah ini. Kan? Jadi berpolitiklah dengan cara matang, jangan memalukan kaum Melayu. Kerana di sebelah sana ni difahamkan dan mereka akui bahawa mereka adalah parti Melayu Islam terbesar di Malaysia. Kan? Jangan tunjuk perkara-perkara yang memalukan kaum sendiri. Assalamualaikum. Betul Saifuddin Nasution, kita punya Menteri Dalam Negeri hari ini, kalau betul dia cakap macam ni, kalau betul dia luluskan 1.2 juta warga negaraan untuk orang Cina, bagi kerakyatan pada orang Cina sebanyak itu, kita sendiri belah PH ni kita akan maki Saifuddin tu kau-kau kan tahu. Cerita ni bukan baru ni. Ini cerita awal-awal Saifuddin naik jadi menteri dulu dah keluar dah cerita ni. Sebelum Saifuddin dah ada dah cerita ni. Zaman Hamzah Zainuddin lagi. Zaman Hamzah lagi cerita ni dah ada dah. Hamzah dan Nafi kan pun.
Kan, benda ni memang tak masuk akal. Hari ni masih lagi dimainkan poster yang sama. Letak muka Saifuddin, boh ayat. Aku pun tak tahu ayat mengerapu apa, mengarut punya ayat. Poster yang sama Saifuddin rujuk. Saifuddin rujuk tahun lepas dalam parlimen. Datuk Saifuddin dah jawab panjang lebar, berjela panjang dia jawab dalam parlimen tahun lepas. Sebiji Saifuddin jawab benda ni tak betul. Angka pun semua Saifuddin dah sebut. Yang mana angka 1.2 juta warga China yang tak keluar itu. Soalan itu adalah, asalnya soalan itu ditanya dalam parlimen ketika Hamzah Zahruddin jadi Menteri Dalam Negeri. Itu asal dia, soalan itu di situ. Hamzah tu berapa kali nafi pun kita tak tahu dah. Banyak kali dah dia nafi benda ni. Saifuddin sebut daripada 2013 sampai hari ni kita punya data, kita punya rekod, kerajaan hanya luluskan 103 orang sahaja warga China. Bagi kerakyatan kita 103 orang sahaja yang kita bagi warga negara status kerakyatan Malaysia. Itu pun kerajaan bagi kerana dia kahwin dengan kita, warga negara Malaysia. Ada kes kerajaan bagi bawah kategori 19.1, suami warga asing kahwin dengan wanita tempatan. Kan? Satu kes lagi 15.1, peruntukan 15.1, isteri tu warga asing kahwin dengan lelaki ataupun suami warga tempatan. Jadi jumlah itu daripada 2013 sampailah hari ini hanya 103 sahaja jumlah. 103 orang, bukan 1.2 juta. Angka tu jauh sangat beza. Kan? Jadi daripada 1.2 juta itu ada yang overstay, ada yang student, ada yang melancong, overstay apa semua. Dia bukan 1.2 juta tu tak keluar, 1.2 juta itu diberi kerakyatan tak betul. Kan? Ini masalahnya yang menyebarkan fitnah ini, yang percaya tu ramai. Ramai yang percaya, ramai yang jadi tukang sebar. Kenapa? Kerana benda ni sedap. Sedap, aku cakap dengan kau tu terang. Benda ni sedap, kita nak cerita kat orang. Orang takut benda ni. Mudah main emosi, mudah dijual, masuk dalam grup, share dekat kawan-kawan, kawan-kawan pun tolong share. Orang-orang kampung tengok, orang kampung kata apa? Ini menteri tak boleh pakai, orang maki Saifuddin. Sedangkan benda tu tak Dia betul. dah boleh start dah, geng. Sebar poster fitnah ni dekat media sosial. Kononnya Saifuddin, Menteri KDN ni bagi kerakyatan kepada warga China. Kau tengoklah puak-puak ni. Daripada dulu lagi. Sebelum ni tuduh kata 1.2 juta warga China ni masuk Malaysia ni tak keluar-keluar. Padahalnya benda tu berlaku pada zaman Hamzah Zainuddin jadi Menteri KDN tu. Dan Hamzah Zainuddin dah nafikan benda tu. Ini sekarang dia tuduh pula Saifuddin pula. Oh, ada warga negara China 1.2 juta ni masuk dekat Malaysia ni tak keluar-keluar. Aduh, hai. Kau ingat senang-senang ke Saifuddin tu, Menteri KDN ni, nak bagi warga negara dekat China ni, kau ingat suka-suka? Kena ikut perlembagaan. Ni kau dengar sendiri ucapan Saifuddin ni, tengok dia kata apa. Sudah-sudahlah tu kau dok main benda-benda macam ni. Lepas tu yang sebar tu pula guna fake account pula tu. Sekarang ni aku cabarlah yang kau dok fitnah buat poster ni kan. Aku nak dengar ucapan ataupun kenyataan daripada Menteri KDN sendiri. Yang dia kata dia luluskan warga China tu. Kau tunjuk putih. Ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara. Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Semrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Amboi lama aku tak buat video TikTok ni. Sibuk sungguh aku ni seminggu dua ni. Ni weh, ada fitnah baru pula dah ni. Aku pun tak tahu lah geng aku walaun ni tak takut dosa ke apa, kerja fitnah orang je. Ni Saifuddin pula kena fitnah. Depa kata KDN luluskan kewarganegaraan Cina, ni semua fitnah lah adoi. Sampai tak tahu apa satu ni. Dulu Hamzah kena tuduh benda yang sama juga. Dan masa tu dia nafikan dah. Kononnya juta rakyat Cina duduk di Malaysia. Tak ada pun. Punya nak fitnah orang sampai sanggup buat poster bukan main. Tak tahu apa pasal yang walaun geng aku ni suka sungguh dengan fitnah. Perkara ni Saifuddin jawab dah dulu. Memang ada warga Cina dapat kerakyatan Malaysia ni. Hampa tengok ni. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara secara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. Yang kedua,
Yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara secara borong, main sentimen. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R tanpa tanggungjawab, main sentimen sebab ini Cina. Rakyat kita ni buat apa Bukan semualah, sebahagian lah. Mudah nak percaya kepada poster-poster yang menjijikkan ataupun berbau-bau fitnah ni. Ini the latest one. Konon-kononnya Saifuddin membenarkan meluluskan kewarganegaraan pendatang daripada China. Benda tu pun tak logik dah dari segi akal fikiran manusia yang waras. Tapi ada juga segelintir puak yang mudah percaya, yang tidak mempunyai sifat tabayun. Sedangkan kamu ni Muslim. For those yang Muslim lah, kita diajar untuk apa? Untuk bertabayun. Tanya dulu, bersangka baik dulu. Soal siasat. Fatabayan. Selidik dulu betul-betul. Setakat poster yang macam gini rupa, macam manalah kita boleh lagi terikut dengan satu tuduhan-tuduhan ataupun fitnah-fitnah yang begitu melampau. Of course lah, yang tidak bertanggungjawab tu adalah orang yang create poster tu. Itu yang paling bangang lah. Tapi disebabkan ada orang mengikut, yang ikut tu 2 kali bangang. Tolong, benda yang sangat tidak logik, kita cuba berfikir sejenak. Benda ni logik tak berlaku. Tak logik, simpang lah kejap. Control you punya emosi. Tapi benda-benda gini kita kena waspada supaya tidak merebok ataupun tersembur dengan begitu pantas. Zaman ni zaman fitnah. So hati-hati kawan-kawan.